Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ada sebuah kancil, produk kancil. Dia masalah dia meraung. Meraung puncanya dengan apa? Dia punya meraung macam gini ni saya tunjuk. Dia masuk gear. Kita nak jalan. Nak jalan ni bawa RPM dah tinggi. Tapi dia tak pergi. Jauh kan. Gear 1 meraung. Dia dah macam kat 3 ke 4 tu dia meraung kat bawah. Apa masalah dia? Cuba tengok. Okey, kita pun dah selesai troubleshoot. Kita dah tengok apa masalah dia. Okey, sebelum kita nak cerita satu benda ni, pastikan kita check benda tu biar betul. Macam kita kancil ni, biasa orang cakap distributor terlalu retard. Tu kita tak ada power. Tak pun carburetor sebu. Tak pun terminal kendur. Tak pun rokat patah. Kita troubleshoot tu betul. Macam kita ni masalah dia mengerang. Mengerang dia punca daripada sini lah. Clutch plate lah. Clutch plate dengan pressure plate dengan dia punya bearing. Ni clutch kit set lah. So, ni saya nak bercerita sedikit. Untuk function clutch plate ni adalah menyambung atau memutuskan kuasa enjin dengan gearbox. Bila kita start kereta, clutch plate ni dengan pressure plate ni akan melekat atau melekap dekat flywheel tu. So, bila start je, flywheel tu akan bergerak. So, clutch plate dengan pressure plate ni pun akan ikut bergerak. So, macam mana function clutch plate tu? Kita nak tukar gear macam mana? Dia punya function macam mana? Clutch plate ni dia akan menyambung dengan sub gearbox. Contoh gearbox manual dia akan ada sub. Sub gearbox tu dia akan menyambung pada gear-gear dalam gearbox lah. Umpamalah ini sub gearbox, dia akan sambung. So, dia macam gini. So, bila start engine je, clutch plate tu bergerak, pusing. So, cara untuk memutuskan kuasa gearbox tu, macam mana? Kita tekan bearing clutch ni. Bila kita pijak pedal tu, tekan bearing clutch ni, barulah clutch plate ni akan duduk diam. Dia akan free. Dia tak ikut pressure plate ni pusing. Kat situlah kita baru dapat tukar gear. So, macam kereta ni, masalah dia mengerang. So, bila mengerang, jarak antara clutch plate ni dengan flywheel, dia ada gap. Macam ni kita boleh tengok. Rebate dia sampai rebate dia punya clutch plate ni. Memang haus. Kalau kan dekat sini. Dia ada longkang. Macam gini dapat memang dah nipis lah. So, kat sini bila dah haus, bila kita lepas kelas pun benda ni jadi macam grip tak grip dengan dia punya pressure plate ni. Sebab tu kita jadi tak ada power, mengerang. So, itulah cara-cara kerja untuk clutch. Untuk kereta-kereta macam Roda kancil, kenari, klisa, untuk naik gearbox ataupun turun gearbox, nak kena keluarkan enjin sekali. Dia tak boleh turun gearbox gitu je macam kereta-kereta lain. Chassis pun kecil. Dia punya engine bay nya pun kecil. So, cara dia keluarkan enjin dengan gearbox, barulah gearbox dapat turun. Tak nak buat. Macam gini kita dah tukar sekali lah dia punya OC rasha, OC flywheel. Dia tak ada OC torque converter manual tak ada OC torque converter. So, untuk orang cakap tempoh pemakaian clutch plate ni ikut pada pemakaian. Kalau contoh lasaknya, kalau contoh selalu bawa, memang cepat habis lah clutch plate nya. Kalau contoh jarang bawa, memang lambat lah dia punya tempoh untuk penukaran dia, nak sampai habis dia punya clutch plate ni lah. So, macam kereta ni tak apa-apa masalah sangat. Sistem air dia pun okey, cantik. Just tukar kelas je, keluar enjin, kita siap spraykan, repainkan sekali. Macam video yang kita bagi tu, kita katuk balik, lepas tu dah boleh running. So owner pun dah boleh ambil,
So tu sajalah perkongsian saya hari ni. Harap ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Mana dah datang servis atau repair, boleh roja atau call kita di WhatsApp ataupun call yang kita letak kat atas tu. Itu sajalah. Assalamualaikum. Bye bye.